Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Hari ni rezeki saya nak review balik untuk abang kakak kereta BM ni abang hari ni untung BM ni saya dah cuci balik, saya dah detailing balik, saya bagi cantik-cantik baru saya review untuk abang kakak. So, hari ni kita boleh tengok kat depan mata kita sekarang ni terdapat sebiji BMW 318i kereta ni dah siap 100% siap restore, dah siap make up, tinggal pakai sahaja abang kakak. Apa yang istimewa dengan BMW ni? BMW ni terkenal dengan nama BMW E46, dalam bahasa Melayu ni E46. Apa yang best sangat, apa yang ramai sangat tergila dengan BMW ni adalah body dia lah. Siapa kata BMW mahal? Siapa kata BMW kita tak mampu beli? Abang dah dapat sebiji BMW yang dah siap cat. Saya dah bagi dengan yang siap cat warna metalik bang. Warna metalik dah siap dengan sport rim. Sport rim 17 inci dah disiapkan pasang 4 ketui tayar Michelin. Apa lagi nak bang? Seketing pun saya dah bagi. Abang boleh tengok lip saya kat depan semua saya bagi. Lebih kurang paras sejengkal sahaja bang. Keliling saya dah pasang keliling siap. Nombor plate pun WMB. Kalau diterbalikkan pun jadi nama dia balik BMW. Nombor plate pun fancy saya bagi Saya bagi fancy takkan BMW pakai nombor plate biasa tak. Kita bagi fancy biar nampak lebih handsome lagi. So siapa berminat boleh WhatsApp saya dekat nombor yang saya pinkan dekat bio tu. So jom saya buat pusing dulu. Kita tengok dulu apa yang best lagi dengan BMW ni. Abang boleh tengok cermin dia BMW ni kualiti cermin dia memang tip-top lah. Cermin dia pun kalau kita tak tinted pun dia dah tolak panas dah. Itulah sebab tu lah BMW ni dulu mahal. Sebab cermin dia ni anti heat. Orang kata anti panas. Cermin dia ni kalau abang jemur macam mana pun dalam dia susah nak masuk haba. Susah sangat nak masuk panas. Sebab cermin dia memang orang kata kualiti memang grade A punya lah. So kat sinilah kita dapat perhatikan sebiji BMW ni orang kata kereta orang muda lah, jiwa muda lah. Golongan B40 pun boleh pakai bang. Siapa kata tak boleh pakai? B40 pun boleh pakai. Ini tak sampai 2000 bang road insurance. Murah-murah je bang kita bang kan. Kalau boleh kita boleh pakai. Jom kita tengok pada bahagian dalam dia pula. So inilah dia pada bahagian dalam dia. Payung sikit pada bahagian dalam dia. Inilah bahagian yang ramai sangat nak tengok. So abang-abang kakak boleh tengok kereta ni dah disiapkan dengan leather seat original BMW. Seat dia ni abang jemur lah tengah panas macam mana sekalipun, seat dia memang susah nak serap panas. Ini pun tak panas.